tentera Raja Herodos telah menyembelih Nabi Yahya, menggergaji Nabi Zakaria. Kemudian mereka memburu Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa dikepung oleh tentera Herodos, Nabi Isa berkata, siapakah di kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku di dalam menegakkan agama Allah? Di saat yang cemas, yang bahaya ini, bangkit hanya 12 orang. 12 orang yang dikenali dengan Hawariyin. 12 orang. Yang hadir hari ini berapa ribu? Ribu. Ini 12 orang saja. Hawariyin berkata, wahai Rasulullah, kamilah orang yang bersedia untuk menjadi penolong-penolong agama Allah. Maka sebahagian Bani Israel beriman dan sebahagian lagi tidak beriman. Akhirnya Allah memberi kemenangan kepada golongan yang beriman. Hanya 12 orang. 12 orang ni kalau undi pilihan raya tak balik deposit, tak menang. Bagaimana boleh menang dengan 12 orang? Ini ujian daripada Allah. Allah Ta'ala tidak jadikan kemenangan perjuangan Islam dalam masa yang dekat. Walau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim asyuqqah. Kalau sekiranya perjuangan Islam ini benda yang dekat, yang nampak keuntungannya, nampak RM50, nampak RM1000, nampak RM1 juta, nampak kesenangan, nampak kemewahan, dan perjalanan yang dekat, 3 hari lagi boleh menang, 2 tahun lagi boleh menang, lattaba'uk, nasib banyak orang ikutmu wahai Muhammad, walakin ba'udat alaihim asyuqqah. Tetapi perjuangan ini jauh dan penuh dengan kesulitan dan kepayahan. Allah Ta'ala jadikan kesulitan dan kepayahan untuk bila tiba masanya Allah Ta'ala beri kemenangan. Kemenangan diuji lagi, diuji, kemudian diberi kemenangan pula. Ini adalah ujian daripada Allah untuk memartabatkan kumpulan parti Islam, kumpulan yang bersama dengan perjuangan untuk menegakkan Islam, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang berlipat kali ganda, dermanya berlipat kali ganda, masanya berlipat kali ganda, tenaganya berlipat kali ganda.